Pelajaran sidang pagi dan petang, dan pada pagi ini alhamdulillah kita ucapkan selamat datang kepada Puan Ramsi Lani, yaitu pegawai SISC Plus daripada PPD daerah Juara yang sedikit sebanyak membantu kita mengungkaikan IRCA, itu macam mana kita nak perbetulkan ataupun cara yang terbaik yang. Dan kita sangat berdua, pemahaman kita hari ini boleh kita bertanya langsung. Jadi rasanya pada pagi ini kita akan teruskan karena beliau sebenarnya ada komitmen lain tadi ya. Jadi rasanya macam mana kita terus ataupun ada ucapan dari pihak penganjur? Tidak ada. Boleh, tuan-tuan hormati sekalian. Kita akan coba kalau ada panel kita hidupkan laptop kita dengan bahan-bahan barangkali boleh kita kongsikan sama-sama. Jadi saya serahkan perusahaan suara ini kepada pegawai yang kita jemput dari PPD. Jadi persilakan Puan. Komitmen di tempat lain untuk mendapat ilmu.
10 yang sepatutnya belum berulang. Maknanya ada sesuatu yang tidak betul di situ kepada diri saya sendiri. Saya rasa itu kelemahan diri saya sendiri, saya minta maaf. Jadi yang akan datang, saya cuba memperbaiki diri saya. Apabila apa-apa saya panggil cikgu-cikgu, kalau saya katakan pukul 8, insyaAllah saya akan syak pukul 8. Kalau saya katakan pukul 2, saya akan syak pukul 2. Untuk hari ini, saya minta halalkan masa yang 15 minit. Boleh ya? Okey, terima kasih. Baik, saya tidak akan bercerita banyak berkaitan dengan objektif pembentangan kita hari ini, iaitu memahami cara menggunakan IRCA dapat membantu peningkatan pengurusan murid dalam disgaja, kepentingan pemilihan objektif mengikut standar pengajaran dan kaitannya dengan standar prestasi, skala sertifikat dan seterusnya penilaian PPP. Baik, memahami cara penggunaan IRCA ini, saya tidak akan banyak cerita tentang ini sebab hari itu Cikgu Maslin sudah berkongsi betul. Tetapi sekiranya ada kekeliruan, boleh sahaja bertanya, kita boleh akan teruskan. Sebab kalau tidak faham tentang IRCA ini, nanti buat pembentangan masa DP, cikgu akan susah. Sebab kalau sebelum ini dia cuma kepada guru besar penolong kanan, tapi kali ini bukan setakat kepada ketua penantian, tetapi kepada cikgu subjek itu sendiri yang kena membuat IRCA. Jadi kalau tidak faham, cikgu akan susah nanti. Boleh ya? Okey. Ini adalah tapak. Ini Cikgu Maslin sudah kongsi keluarga ya? Ini sudah? Ini dia sudah kongsi sebelum ni? Sudah belum? Sudah. Okey. Jadi ini saya tidak teruskan dan saya tidak sentuh banyak tentang ini, boleh? Ini tingkatan dikatakan ya. Ini boleh digunakan untuk sekolah rendah, sebenarnya yang sama. 3, 4, 5. Okey. Okey. Kita sudah belajar tentang IRCA. Oleh kerana sahabat saya Maslin, Cikgu Maslin sudah memaklumkan kita apa itu IRCA dan kita sudah apa, boleh saya tahu apa itu IRCA? Apa itu IRCA? Saya akan pilih sendiri ya. Apa itu IRCA? Siapa boleh tolong saya? Apa itu IRCA? Cikgu silakan. Okey, coba berdiri saya. Betul atau tidak betul tidak jadi isu. Cikgu, tolong cerita apa itu IRCA? Apa itu IRCA? Okey, yang lain tolong diam. Kalau membantu dia saya bagi mic. Okey. Bagi nama cikgu, bagi nama. Sini je lah. Sini cikgu, sini. Janganlah baca. Berdasarkan apa yang cikgu faham, sebab Cikgu Maslin sudah sampaikan. Okey? Apa itu IRCA? Bagi nama dulu cikgu, saya pun mau tahu nama cikgu. Assalamualaikum, nama saya Azimah. Okey, apa yang saya fahamlah tentang IRCA itu kan, ini dapatan masalah yang kita dapat hasil daripada ilmu kita dengan mobilitas. Memasukkan data head count yang kita buat. Selepas itu kita buat intervensi. Berdasarkan kepada data. Okey, terima kasih. Ada pembetulan ataupun ada tambahan? Silakan cikgu. Cikgu nama dia ni? Syah. Ada tambahan? Dekat-dekat kamu di sini sebab mic ni kan tidak sampai. Dekat sini.
guru pendidikan Islam. Pada pendapat saya, IRCA ini dia bertujuan untuk mencari satu indikator yang boleh diukur dan boleh dianalisis. Ada tambahan? Ada yang lain mau tambah? Ustaz Zam. Ada yang mau tambah? Ada Bahasa Inggeris ni. Ada yang mau tambah? Untuk sebelum kita buat IRCA ni, kita perlu buat account dulu. Account macam kalau kita sekolah rendah ni, kita account kita buat yang berdasarkan PPD lah. Selamat datang cikgu. Silakan masuk. Kita buat berdasarkan PPD kita kan. So ada TOB, OGI kan, TI1 kan. Lepas tu TOB tu let's say kita punya PPD, kita boleh PPD kita tahap 3. Kita jadikan TOB kita itu tahap 3 lah. So OGI tu memang kita kena bagi tahap 4 ke begitu kan. Itu yang saya faham lah sebelum kita nak lakukan IRCA. Okey, terima kasih. Semua betul. Semua yang cikgu cakap itu adalah proses dia. Sekarang kita tengok apa dia punya IRCA itu ada tu integrasi proses yang utama. Sudah dia bagi tahu pun. Itulah arti dia apa itu IRCA dan dia menggunakan analis item. Analis item itu yang kita katakan tadi macam cikgu Zulin katakan kita menggunakan head count daripada analisis itu kita akan buat head count dan senarai itu kita kelompokkan. Bila sudah kita dapat kelompokkan, baru kita mencari puncak utama kelompok ini apa isu dia, kelompok ini apa isu dia, kelompok ini apa isu dia. Jadi kelompok-kelompok yang kita kata selalu pikir kita, okey, kelompok-kelompok itu kita akan lihat contohnya TV1 dan TV2 yang berada dalam kelompok TV1 dan TV2. Kita cari apa masalah dan isu yang berlaku di situ. Kalau kita tidak cari, macam mana kita tahu dia punya, macam mana kita membuat intervensi. Yang ini jelas? Okey, baik. Okey, ini baru daripada tiga hari baru. Dalam minggu ni, masa tu saya kursus di JPN, tiba-tiba PPD pergi WhatsApp. Ransi kata tolong kumpulkan semua sesi. Saya mau tengok IRCA dan PPD ini. Terpaksa saya tinggalkan JPN, saya kena jumpa dengan PPD masa tu pukul 2 dan inilah. Dia kata saya mau PPD ada dia punya head count. Dan tahniah sekolah ini yang pertama mendapat ini. Selama ini head count kita lain kan yang ada nomor, ada apa kan. Sekarang ini head count kita cuma begini. Tengok nota dia TOB PPD adalah mengikut kemahiran tahun semasa murid. TOB PPD diambil 2 bulan selepas bermula sesi akademik. Jadi kalau 2 bulan berlepas sesi akademik, bulan berapa tu? Kita mula bulan berapa? Bulan 2? Bulan 2. Okey, bulan 2, bulan 3, bulan 4. Jadi sudah boleh dapat TOB? Boleh kan? Okey. Jadi maknanya TOB itu sekarang kita sudah boleh buat, yaitu 2 bulan kita letak di sini. Setiap kelas yang kita ajar, subjek kita letaklah sini. Nama-nama ni, nama budak kita letak dulu sini. Di sini mungkin yang TV1 dan TV2. Page seterusnya mungkin yang TV3. Page yang seterusnya TV4 dan TV6 tu memang dia maintain lah kan. Okey, ini adalah dia punya format. Di atas tingkatan tahun kelas letaklah nama guru mata pelajaran. Jadi tiada yang terkecuali, tidak ada kita katakan bahawa KP sahaja yang buat. Tidak, ini adalah guru subjek itu sendiri yang buat. Kemudian mata pelajaran apa? Baru kita letak nama pelajaran di sini. Contoh, TOB ini adalah data 2 bulan selepas sesi pembelajaran. Jadi sekarang masing-masing sudah tergambar pelajar kita. Muka dia, okey, dia tu berada dalam TV mana berdasarkan latihan-latihan yang telah kita berikan. Ini adalah TOB OTI 1 adalah
budak ini ahli dapat TV 3. Jadi OTI 1 ni kita anggarkan dia dapat TV sekurang-kurangnya TV 2. Boleh tidak kita letak TV 1 sini? Boleh, semua kata boleh angkat tangan. Cuba angkat tangan. Boleh tidak kita letak ahli ini TV 1 di sini dalam OTI 1? Siapa kata boleh angkat tangan? Cuba angkat tangan. Saya pun cakap boleh. Angkat tangan. Angkat tangan. Saya boleh angkat tangan. Rekod. Okey, bagus. Dia ialah rekod. Bagus. Saya cikgu aku ni saya tidak mau tanya, tapi cikgu yang siapa cikgu baru ni? Siapa nama dia? Mahadi. Okey, cikgu Mahadi. Mahadi ya? Ustaz, kenapa kita letak TV 1 di sini? Dalam OTI 1 itu kenapa kita letak TV 1? Kenapa kita mau letak TV 1? Cikgu Ustaz kata tadi boleh. Kenapa boleh kita letak TV 1? Katakan Ustaz mengajar tugas tersebut. Ahli ini mula-mula ahli dia dapat TV 1. Lepas tu OTI 1 ini kita letak dia TV 1. Kenapa Ustaz letak TV 1? Silap. Saya salah faham tadi. Boleh kalau rekod. Ada jawapan lain? Siapa yang kata ini TV 1? Boleh TV 1. Ada racun yang apa cikgu ni? Saya yang angkat tangan. Okey, baik. Cikgu kemarin ini sekolah. Okey, ini penting. Izinkan saya bercakap dulu. Baru aku bercakap. Boleh? Boleh. Baik. OTI 1 ini adalah anggaran kita. Selepas kita mengajar, bayangkan daripada bulan 2 kita mengajar sampai bulan Jun, adakah kita mau letak, kita anggarkan budak itu TV 1 juga? Maknanya kira perubahan. Betul? Betul kan? Jadi ini kita kena lebih tinggi daripada ini. Dia kena ini adalah yang kita ajar dia, yang kita belajar sekurang-kurangnya dia naik satu TV, yaitu TV 2. Okey, AR1 ini yang untuk sekolah rendah adalah yang kita kirim tu. PPD yang kita kirim tu, yang tengah yang bulan 7 kan? Okey, yang sebenarnya okey, kita anggarkan di sini TV 2 ataupun TV 3, tetapi sebab kita anggarkan dia apa? Jadi TV 2. Maknanya ada peningkatan. Okey, di sini endingnya kita anggar TV 3. Dan AR2 yang sebenarnya adalah kutipan. Okey. Cikgu Amida, di sini apa ya AR2 ini untuk apa? Untuk apa? Saya tanya Cikgu Amida. Cikgu Amida AR2 ini untuk apa? Ya. Biasanya ini data bila nih. Untuk PPD ini untuk data bila. Hah? Okey, bagus. Tepuk tangan nanti Cikgu Amida. Ini okey. Boleh tidak antara EPR dan AR2 ini ada perbezaan? Boleh tidak? Boleh. Siapa cakap boleh angkat tangan? Saya boleh. Okey. Lagi. Yang tidak boleh ni semua banyak. Okey, turun tangan. Memang boleh. EPR ini adalah kita punya andaian, kita punya apa? Tapi AR2 ini adalah keputusan sebenar. Jadi dia boleh berubah, sama ada dia boleh dapat TV 3, TV di sini dia boleh 4 ataupun 6. Ataupun di sebaliknya dia akan maintain di sini TV 2 ataupun TV 1. Itu perkara biasa. Ya? Jadi yang penting kita tahu setiap murid ini ada peranan, ada dia punya TV, OTI, dan kita tahu. Jangan kita ada satu sekolah kemarin dia kata murid kami terlalu ramai. Macam mana mau buat? Betul cikgu? Satu dia yang saya tanya. Siapa yang memaksa cikgu untuk jadi cikgu? Ada yang memaksa? Kita sendiri yang tanda tangan. Kita sendiri yang memohonkan. Kita sendiri yang interviewkan. Kita sendiri yang latihankan. Jadi risiko dia kalau dapat murid yang sedikit, kita akan beruntung. Tetapi risiko dapat murid yang sedikit, kita tidak ada pilihan. Murid kena TV 5, TV 6. Sebab murid yang sedikit, yang SKM, yang hanya 9 orang, yang hanya 10 orang, itu dia ada pilihan. Dia kena cemerlang.
dia memang markah dia drop. Dia tiada pilihan, pelajar dia kena TP 5 dan TP 6 baru dapat kejadian itu, baru sekolah itu boleh naik dia punya peratus. Tahniah untuk sekolah raya jadi sekolah inspirasi kan, tercalon sekolah inspirasi. Tahniah lah. Maknanya kerja buat di lapangan itu ada, cuma tinggal kasih sedikit saja. Okey cikgu, boleh saya teruskan? Okey. Di sini adalah pergerakan-pergerakan macam mana kita dapat lihat di bawah ini nanti akan kita kongsikan ke sekolah. Ada soalan tentang ini sebelum saya beralih kepada yang kedua? Ada soalan? Kalau tidak soalan saya akan menyoal. Jadi tak ada soalan. Ada soalan? Ya dah. Ada cikgu Nurifah. Ada. Okey. Baik. Ini sudah faham kan IRCA macam mana cara membuat? Sudah boleh kan? Okey, ada pertanyaan? Silakan. Samar. Okey, saya akan sempitkan selalu. Baik. Kalau dapat yang macam ni, kelompok ETR tahap penguasa 6. Sebenarnya nama murid ini kita dalam senarai apa? TP berapa budak tu? TP 5. Kalau yang di atas ni ada 6, maknanya di sini ada TP 5. Paham ya? Senarai sini adalah TP 5. Boleh? Okey. Yang seterusnya, kalau TP 5 di sini sebenarnya TP apa? 4. Saya sengaja simpan TP 5 untuk kasih keliru kamu. Alhamdulillah, paham? Jadi banyak orang dari nomor 1 sampai 5. Apa dia? Semua murid lagi dari TP 6. Yes. Makanya sampai kelas 10, kelas 7. Tidak apa. Cikgu kalau di sini 10 kelas, murid dia berapa? Sekolah menengah 20 kelas. Rezeki. Okey, baik. Kita tengok dulu. Okey. Okey, cikgu. Boleh dengar? Kita tengok dulu. Mula-mula kita nampak ni kan memang sangat susah. Tapi nanti saya akan bagi kamu jalan shortcut. Yang jalan tidak dibagi oleh orang lain. Boleh? Ya, saya akan bagi kamu jalan shortcut. Jangan risau. Sebab tujuan kita ini kita mau kasih dia yang banyak-banyak di sini kita mau kasih naik TP daripada TP 5 kan. Di sini TP 4 kita mau naik ke TP 5N. Jadi memang mungkin itu menjadi satu macam sampai tidur pun kita tidak lena memikirkan tu, tapi tidak apa. Kita tengok lagi seterusnya. Okey, kalau TP 4 di sini TP 3. Okey. Kalau TP 3 di sini TP 1 dan 2. Okey. Saya buat sepisah selalu kepada yang samar-samar tadi ya. Baik. Nama murid yang berada dalam TP 1, TP 2 kita listkan di sini. Bila sampai kepada isu, kita letakkan terdapat 2 orang murid masih berada dalam TP 1 dan TP 2 dengan merujuk data. Data mana? Solia, data mana? Kita guna kalau kita mau letak di sini. Solia, isu ni kalau kita ambil isu di sini, data mana yang kita ambil? Rujuk data mana? Data mana? PPD. Memanglah data PPD, tapi data mana cikgu? Sebab kita bercerita tentang PPD. Apa dia? Siapa yang jawab tadi? Salia kan? Okey cikgu. Kawan baik dia, best friend dia. Okey, faham. Okey, baik. Di sini kita gunakan data driven. Pertama dari segi pemerhatian kita kepada belajar. Kedua kita akan tengok data headcount tersebut. Data headcount itu kita sudah letak. Data driven yang lain adalah kita tengok dari segi fizikal dia dan dari segi tingkah laku dia. Kita boleh dapat dari situ ya. Okey. Kemudian supaya kita dapat di sini berdasarkan data, kita tengok murid tidak kenapa Ahmad dan Anita ini masih berada dalam TP 1 dan TP 2. Cikgu boleh bayangkanlah di sekolah cikgu di kelas cikgu sekarang yang berada dalam TP 1 dan TP 2 tu ya. Kenapa dia berada di dalam TP 1 dan TP 2? Ada isu? Kalau ada yang boleh cakap sekolah kamu yang ada yang belajar dari TP 1 TP 5 boleh share? Boleh? Supaya kita boleh selesaikan terus. Rekod. Siapa yang ada TP 1 TP 2? Rekod. Okey, baik. Murid yang baru
Nampakkah cikgu yang berwarna merah ni? Yang berwarna merah ini, sekiranya pelajar itu isu kehadiran, janganlah cikgu fikir, janganlah cikgu mau selesaikan isu itu. Itu bukan cikgu punya. Yang kita mau selesaikan adalah yang di dalam kelas, yang PDP kita. Faham kan? Okey, sekiranya dia berada di dalam isu kehadiran, jangan pula bila PK ataupun guru besar buat DP, lepas tu kita katakan kehadiran. Kehadiran itu kena lengkap. Satu soalan saya, katakan kehadiran itu sekolah kita 300 hari masa persekolahan kita, 300 hari dalam setahun, tapi murid ni 50 hari dia tidak hadir. Maknanya dia hadir cuma 250 hari. Bolehkah itu dikategorikan masalah kehadiran? Siapa kata okey? Boleh tak? Angkat tangan. Siapa kata itu masalah kehadiran? Boleh? Okey, baik. Memang betul itu bukan masalah kehadiran, sebab dia hadir dalam 250. Tujuan saya bagi nombor-nombor itu supaya cikgu, apabila cikgu menggunakan isu kehadiran, mesti syak berapa hari dia tidak datang ke sekolah. Jelas? Okey. Yang kedua, keperluan khas. Murid berkeperluan khas, ada yang sudah dapat kad kan? Okey, itu tidak apalah. Kita mengajar juga, tapi apa yang boleh buat? Kalau itulah tetap kita mengajar, dia masih dalam ini, itu bukan kemampuan kita. Faham ya? Dan satu lagi, kes-kes khas. Seperti yang PK Petang katakan tadi, dia baru daripada sana datang ke sini. Itu adalah kes-kes khas. Tetapi kalau dia datang pada bulan Januari, kita masih ada 1 tahun kan? 1 tahun untuk mengajar dia. Kalau dia bergerak daripada TV 1 katakan, dia bergerak kepada TV 2 pun alhamdulillah. Tidak semestinya, sebab kita ada justifikasi. Dia daripada sekolah asal berada di TV 1. Kita sudah semak dengan data kita dia berada di TV 1. Jadi sampai hujung tahun dia berada dalam TV 2. Justifikasi, jangan risau. Jelas tentang itu ya? Okey, baik. Kita teruskan kepada bagaimana kita mencari punca isu. Di sini yang selalu kita masalah. Kenapa 2 orang ini tidak dapat IP3? Okey, dikatakan murid tidak menjawab soalan. Soalan apa yang dia tidak boleh jawab? Itu adalah why pertama. Kenapa dia tidak boleh menjawab soalan? Sebab murid dia kata tidak ingat fakta, iaitu topik 1, 3, 4, 5 soalan nomor. Sampai ke arah itu kita buat analisis item. Kenapa? Saya tanya cikgu, masa di maktab kita kena ajar buat analisis item? Adakah cikgu? Pernah kita guna di sekolah? Pernah? Jadi tidak isu kan? Sebab itu memang kita diajar di maktab, itu kita sedang buat. Baik. Adakah faham tentang ni? Faham tentang ni? Siapa tidak faham tentang ni angkat tangan? Siapa tidak faham tentang ni angkat tangan? 5 buah itu. Okey, kalau faham saya tanya lagi. Cikgu Crispina, saya mau tanya, kalau di sini dia kata 5 Y, ada kita mesti bertanya kepada 5 Y itu sampai 5 soalan? Asalkan kita dapat punya kos sebelah, tidak payah sampai 5 Y. Siapa setuju jawapan dengan Cikgu Crispina? Setuju. Okey, jangan gini lah cikgu. Okey, tepuk tangan betul. Tepuk tangan untuk Cikgu Crispina, memang betul. Walaupun Y dia ada 5 di sini, tetapi kalau kita dapat settlekan daripada Y pertama, tidak payahlah sampai 5 itu. Jelas? Okey, baik. Seterusnya kita kepada intervensi. Kamu namakan latih intervensi, janganlah kamu simpan latih jubi. Latih jubi itu bukan intervensi. Bagilah nama yang lawan-lawan sikit. Selawat muka kamu masing-masing. Ya, selawat cikgu. Boleh ya? Lepas tu, latih jubi di sini dilaksanakan dalam kelas. Jubi, bila, di sini kita lihat perinciannya. Di sini mungkin kita simpan roda impian, itu contoh. Boleh? Okey. Ada pertanyaan sebelum saya teruskan ke slide seterusnya? Silakan. Saya
itu. Aha. Maksudnya semua senarai itu yang tidak mencapai TP3 kan? Kalau yang mencapai tidak perlu diisikan. Dia kepada yang lainnya dari sini. Ya, maksud saya tidak perlu diisikan sebab contohlah kalau punya headcount kan, maksudnya dia pada hujung tahun TTR estimate target results-nya memang telah mencapai TP3. Okey. Jadi perlukah kami isi nama yang dia ada di sini? Maknanya murid itu berada dalam TP3. Memang sudah Kalau dia sudah TP3, kita masukkan di sini. Dia kepada jadi maksudnya semua murid mesti disenarikan juga lah. Iya. Sebab hari itu yang dibagi contoh Cikgu Masri. lagi tidak. Ini seperti mana yang saya kata hari Selasa itu saya kena panggil yang ini adalah yang terkini. Yang PPD mau bukan Ramsimo, bukan Desmilimo, tapi Inci Awam Seman Awam Tahir, PPD Tuaran yang mau. Inilah ya. Bukan itu targetnya letakkan TP3 saja. Okey. Jadi kenapa perlu kami masukkan ke ITR penguasaan TP4? Okey. Saya suka soalan dia. Sangat bagus. Cikgu, kita mengajar di dalam kelas. Sebenarnya adakah kita berpuas hati budak itu berada dalam TP3 saja? Kita mau budak cemerlang, betul? Yang TP5, yang TP3 kita mau upkan dia kepada TP4 kemahiran dia. Yang TP4 kita mau upkan dia kepada TP5. Kenapa pula kita mau simpannya setakat kita limitkan kepada TP3? Sebab barangkali hanya TP1 atau TP2 kan tuan. Okey. Tapi kalau kita menjangkau daripada kita punya target, sepatutnya TP3 saja begitu. Kenapa contohnya? Kenapa alam-alam target TP4? Kau semua TP6. Okey, saya suka. Saya tanya cikgu, boleh saya tengok RPH cikgu sekarang? Saya mau tengok dulu. Okey, tidak sebagai contoh. Saya mau tengok RPH cikgu, boleh ada? Saya mau tengok. Mari. Saya suka. Sebenarnya saya mau cerita ini kemudian, tapi dia sudah terus ke depan. Bagus. Okey, sementara Puan Raksi melihat RPH, okey, saya menambah sedikitlah apa yang saya tahu tentang RICA dan juga perkongsian kita pada hari ini. Memang pada sebelum ini kita dimaklumkan oleh Puan Menteri, IRCA kita yang pertama, beker kita yang pertama, kita cuma sampai menyelesaikan untuk TP1, TP2 dan sasaran kita ialah dia mesti mencapai TP tahap penguasaan minimum itu sehingga TP3, okey? Tetapi semua guru-guru harus ingat, setiap kita punya pendidikan ini, dia sentiasa ada penambah baik dari masa ke semasa. Bila kita fikirkan, kita hanya menyelesaikan masalah untuk TP1 dan TP2, itu hanyalah untuk sebahagian murid. Sekarang, sekarang objektif utama ialah kita tidak lagi pakai separuh murid yang pemulihan, yang mahu kita naikkan kepada yang kita perkasakan dia pergi TP3, TP4, TP5. Tetapi kita merangkumi semua murid di sekolah itu kita kena ada sasaran. Sebab itu kenapa TP3 harus kita naikkan pergi TP4, 5 dan 6 supaya ini juga tidak tercicir. Itu objektif utamanya. Okey? Jadi rasanya kalau kita perdebatkan kenapa mesti ada penambahan begitu, pada saya untuk membuat penambah baik di dalam itu, semua murid sebenarnya layak mendapat penambah baik itu di dalam pendidikan. Terima kasih. Terima kasih Puan Rugayam. Tapi saya suka, ini adalah proses kita belajar. Sebenarnya begini cikgu. Okey, ini semua diam. Siapa tidak diam, saya akan bagi mic. Dengar dulu, ini sangat penting. Okey, baik. Okey, kenapa TP3 dan kenapa kena mesti TP lain? Satu je soalan saya dengan cikgu. Cikgu, buat RPH ada pada bawah
ada berapa objektif? Berapa? Sekurang-kurangnya 2. Betul? Sebab kalau satu objektif, maknanya kalau kita mau ambil TV3, maknanya satu jalan objektif kita. Kalau untuk sampai TV3 saja, semua itu kita kena TV3 yang sampai TV3. Sebab target kita hanya TV3 kan? Sebab kalau kita ambil satu objektif, cikgu, saya minta maaf, cikgu tidak layak dapat skor 4 dalam SKPM serentak. Tidak layak untuk 4.1. Sebab dalam standar 4.1, tengok di situ, guru perlu menyediakan RPH yang boleh diukur dan mengikut kepelbagaian aras pelajar. Apa makna kepelbagaian aras pelajar? Berbeza, betul? Dia mesti ada kumpulan yang inilah tadi, TV3, TV4, TV5. Kalau cikgu cuma ambil satu sahaja, tiba-tiba nanti ada tu yang bukan saja tiba-tiba untuk pentadbir, untuk membuat pencerapan, tolong tengok objektif itu ya. Jadi cikgu boleh menjawab kepada persoalan cikgu kepada kenapa TV3, kenapa kepada TV6 lagi? Tidak menjawab. Okey. Kalau mengikut objektif, selain daripada itu kami juga ada kriteria kejayaan. Okey. Jadi di situlah kami susun lembaran-lembaran kerja yang berbeza. Tidak semestinya lembaran kerja itu maksudnya satu, walaupun satu semua TV3 bergantung pada bilangan. Berapa bilangan yang dia boleh jawab? Contohnya kalau TV1 kami target hanya 4 saja. Contohlah yang TV1 dan 2. Okey. Bilangan soalan. Saya akan itu detail nanti kepada RPH. Boleh? Teruskan ini dulu supaya kita boleh nampak. Okey. Ada apa? Ada kalau tidak. Oh yang ini. Okey, ada mana? Cikgu Farizan je lah dulu. Oh, ada. Baik. Kita teruskan dulu ini. Saya mengatakan kita ada beberapa objektif berbeza. Kita boleh masukkan ini, masukkan itu. Cuma yang saya mau tanya nanti, bagaimana dengan perancangan dia punya aktiviti yang kita mau target pelajar tersebut dan berapa banyak dia punya soalan yang budak perlu kuasai. Tapi kita tengok nanti ya. Okey, baik. Ini yang tadi. Ini saya skip, ini sekolah menengah punya. Benda yang sama dengan sekolah menengah ya. Sebab sekolah menengah ada komplain. Jangan cakap masalah sekarang SDM kita tu begitu rendah disebabkan mendapat pelajar daripada sekolah rendah yang tidak boleh membaca. Jadi kami gunakan benda yang sama. Tapi jangan risau, yang tidak boleh membaca itu kita pun ada cakap dengan beberapa pegawai tertentu. Kami mau masuk kelas yang tingkatan 1. Betul atau tidak budak itu tidak boleh membaca. Dan untuk sekolah rendah, kami akan masuk ke tingkat tahun 6. Kami akan tengok betul atau tidak semua budak itu boleh membaca. Sekurang-kurangnya boleh membaca. Jadi biar adil lah kan? Okey, baik. Ini untuk sekolah rendah. Okey. Sekarang saya mau tanya. Cikgu, masa cikgu buat RPH, ada tidak cikgu bawa di SKP? Ada tidak? Jangan jawab. Tidak boleh jawab, tanya diri sendiri dulu. Ada tidak di SKP berada bersama dengan cikgu? Diam-diam sajalah, tanya diri ya. Refleksi diri. 1. Kalau ada, cikgu, masa cikgu buat RPH itu, cikgu ada buka kan? Tidak boleh jawab. Letak dalam hati dulu. Tapi semua ada kan? Soalan saya, kalau betul, kamu sudah ada, bukan betul, memang betul pun. Di SKP itu ada di dalam tangan kita semua. Soalan saya, apakah apa itu SK dalam DSKP tersebut? Silakan. Apa SK dalam DSKP? Apa DSK? Yang lain ya. Ada soalan untuk kamu nanti. Standar kandungan. Okey, apa fungsi standar kandungan itu cikgu? Untuk siapa? Hah? Standar kandungan untuk murid? Untuk murid? Jawapan lain, standar kandungan untuk siapa? Standar kandungan cikgu yang pakai telefon. SK untuk siapa? Untuk guru. Ada jawapan lain?
Okey, kita ada SK, standar kandungan. Satu lagi kita ada SP. Apa itu SP? Cikgu yang handsome pakai cermin mata di hujung. Apa SP cikgu? Yang lain jangan jawab. Saya akan. Apa itu SP dalam DSKP? Cikgu, kita sama-sama. Saya tidak tahu. Saya pun tidak pandai. Kita sama-sama belajar. Apa itu SP cikgu? Standar prestasi. Okey, ada jawapan lain? Standar pembelajaran. Okey, ini saya tanya satu orang. Jangan dulu jawab. Standar pembelajaran siapa punya? Murid. Bagus. Saya cakap, saya tunjuk, semua menjawab. Okey, tidak apa. Okey, apa pula di situ dalam DSKP itu ada tulis gini. SPI. I dia huruf kecil. Apa itu? Bukan surat keliling ya. Apa itu? SPI dia huruf kecil. Apa itu? Okey, siapa boleh tolong? Apa itu SPI? Kan masing-masing tengok DSKP sebelum ini. Kan tengok DSKP. Okey, apa itu SPI? Huruf kecil tu. Apa dia? Apa dia? Apa dia fikir? Okey, itu adalah standar prestasi. 3 benda ini. Nampak cikgu? Ini benda ini, cikgu. Kalau kamu mau salin 3 benda ni, kamu salin dah sebab nanti kalau nasi turun. Benda ini sangat. Ini yang pertama saya akan tanya kamu. Ini DSKP, dalam DSKP ada SK. Apa yang perlu diajar? Kedua SP, apa yang perlu dicapai? SPI, apa yang perlu diukur? Itulah visi dia. Boleh? Okey. Selepas ini jangan lupa ya cikgu ya, tentang ni. Okey. Yang di bawah ini saya tidak akan cerita. Ini part lain. Saya tidak akan cerita tentang ini, kita tengok ini. Okey, seterusnya. Baik. Siapa tahu ini DSKP subjek apa? Pendidikan kesehatan. Apa ya? Pendidikan kesehatan. Lagi? Apa dia bahasa Melayu? Pendidikan moral. Pendidikan moral lagi? Baik. Sebenarnya ini adalah kerja 4 sejarah. Kerja 4 sejarah. Tapi dimaafkan cikgu sebab kebanyakan di sini sebelah petang kan, dia bukan tahun 4. Okey, kita faham. Baik. Yang ini, yang saya katakan tadi SK. SK ini adalah milik guru. Apa yang dikatakan milik guru sini pengertian diri dan keluarga. Bila kita mau mengajarkan, SK itu adalah milik kita yang kita kena kuasai. Jangan disebabkan kita sudah 10 tahun mengajar, 20 tahun mengajar. Oh yang ini pengertian aku akan senang baik ni. Jangan. Budak sekarang terlampau pintar cikgu. Dia boleh explore mana-mana. Jadi carilah apa-apa yang berkaitan dengan ini untuk diri kamu sendiri. Bayangkan bila kamu mengajar, tiba-tiba orang luar datang, Nazir datang, JPN datang yang kita tidak tahu, terus masuk. Dan bila murid bertanya pula, kamu tidak boleh menjawab. Itu sebabnya kita kena bersedia dengan yang ini. Kita kena tahu. Sebab itu dikata ini adalah milik guru. Guru kena tahu semua benda itu. Yang seterusnya, yang ini, standar pembelajaran. Biasanya objektif kita ambil dari mana cikgu? Dari mana? Daripada standar pembelajaran. Okey, baik. Yang paling simple. Boleh tidak? Siapa boleh tolong buat objektif pembelajaran berdasarkan ini sekarang? 2 minit? Saya bagi 2 minit. Siapa yang sudah dapat bagi tahu saya. Apa contoh objektif? Yang mana? Ulang sekarang gabungkan ataupun satu-satu. Saya tengok ini masalah. Cikgu kalau tidak nampak di depan.
Okey, silakan. Assalamualaikum. Saya cuba yang standard pembelajaran yang 1.2.1 menyatakan biodata diri. Daripada sini kita boleh Apa objektif dia murid itu dapat bercerita tentang biodata diri seperti nama, umur, alamat dan sebagainya lah. Itu je lah. Yang lain semua kamu ambil ya. Okay. Yang kedua, terima kasih cikgu. Yang kedua, siapa yang boleh cuba? Saya kena sebut. Ada lagi? Cikgu yang tadi, siapa nama dia tu cikgu? Kawan baik cikgu. Siapa cuba cikgu bagi saya satu objektif? Cikgu, cuba. Boleh dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 daripada 10 biodata murid. Murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya. Okey, baik. Terima kasih cikgu, semua bagus. Soalan saya, Cikgu Mas Nani, murid dapat bercerita. Cikgu target TV berapa? Target TV berapa? Daripada objektif cikgu ke TV berapa? InsyaAllah kalau macam kami prasekolah sampai TV 3 saja, insyaAllah kalau bercerita dia faham apa yang cikgu ajar sebelum tu, selalunya akan dapat TV 3 lah. Asalkan tuas suara bercerita, insyaAllah TV 3. Kecuali dia mendiamkan diri tu barulah saya bagi TV 1. Cikgu Jennifer, cikgu tadi objektif cikgu murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya itu TV berapa cikgu? Cikgu tadi TV berapa? Di mana TV berapa cikgu? Satu yang menyatakan arah dari TV 3. Apa dia? TV 3. Hanya untuk TV 3. Baik. Sekarang saya bagi satu cikgu. Bila cikgu katakan banyaknya TV 1, TV 2, pergi TV 3, TV 3 pergi TV 4, TV 6. Macam kita serabutkan terlalu banyak kena suruh kan? Saya bagi cikgu jalan ringkas. Baik, bila kita katakan murid dapat, cuba kita tengok tafsiran dia punya prestasi, murid dapat bercerita. Di mana cikgu? Adakah tiada? Dan murid dapat bercerita. Yang satu dapat menyatakan. Bila menyatakan di mana? Yang masih dalam TV 1, TV 2, betul? Kalau murid itu berada dalam TV 1, TV 2, kenapa cikgu mau rancang objektif TV 1, TV 2 juga cikgu? Buang masa cikgu kan? Betul kan tidak? Murid itu memang sudah dalam TV 1, TV 2. Dan kita mau rancang macam TV 1, TV 2 buat apa? Kecuali mungkin prasekolah ya kita okey lah. Tapi kalau dia TV 1 dan TV 2 sudah, kita mau ambil juga TV 1, TV 2, kita mau itu buang masa cikgu. Betul? Faham apa yang saya cuba maksudkan? Tidak faham? Okey, baik cikgu. Cikgu Jennifer kata dia tidak faham. Sekarang cikgu kata murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya. Kalau menyatakan sekurang-kurangnya, dia lebih kurang kepada menjelaskan maksud atau memberitahukan. Dia berada dalam TV 1 dan TV 2, betul? Okey, murid yang dalam IRCS tadi, yang TV 1, TV 2, inilah mungkin objektif yang cikgu akan lakukan. Okey, kalau begitu, kenapa cikgu mau ambil juga TV ini sedangkan dia sudah berada dalam TV 1, TV 2? Kenapa cikgu mau mengajar yang objektif TV 1, TV 2? Kita sepatutnya mengajar dia TV yang lebih tinggi supaya mendorong dia untuk lebih baik, lebih tinggi. Itu paham? Paham? Biasanya kalau dia menyatakan kadang-kadang tidak mampu memberikan 3. Okey. Yang pastinya 1 atau 2. Itulah peranan cikgu sebagai guru merancang aktiviti, mengadakan aktiviti yang berjurus kepada TV 3. Bagaimana yang akan menerangkan itu? Itulah peranan kita sebagai guru yang kita dilatih. Kita dapat murid ini, okey, kita mau mendorong dia aktiviti kita kena menjurus kepada objektif yang kita lakukan. Boleh faham? Tidak faham? Susah punya cikgu ni. Okey, tidak apa. Baik. Cikgu Jennifer, bagus duduk di depan sini supaya senang. Mari sini. Duduk sini. Duduk sini cikgu. Sebab biasanya yang di belakang ini memang macam kurang faham sikit.
tak? Baik. Biasanya budak kita ni lemah. Contoh, budak ini berada di dalam TV1, TV2. Adakah kita mau dia terus TV1, TV2? Kalau dia memang sudah TV1, TV2, kita rancang, kita mau didik dia sebab memang kerja kita untuk mendidik kasih pandai dia. Sekurang-kurangnya TV3. Jadi buat apa kita mau rancang dia untuk TV1, TV2? Kita kena rancang yang lebih tinggi daripada apa yang dia dapat. Bagaimana kita rancang dalam objektif kita? Daripada objektif itu, kita buat aktiviti yang berkaitan dengan TV3 supaya budak ini dapat. Baru kita buat soalan PBD dia pun berdasarkan yang dia punya. Bukan yang kita ambil yang dalam bentuk kerja, kita bagi dengan dia semua. Itu salah. Itu menghukum budak namanya. Okey, saya teruskan dulu. Okey, baik. Ini contoh cikgu ya. Kalau tadi, kalau dapat pelajar yang berada di dalam TV1 dan TV2, sekarang objektif kamu hendaklah menjurus kepada TV3. Kalau di TV1, TV2, kamu mengajar juga di TV1, TV2, kita bukan untuk tidak bergerakan. Dia begitu sahaja. Kalau sudah begitu cikgu, kita ada ini, kita sudah ada kan. Buat apa kamu mau buang masa di sini? Kita terus di sini. Mungkin ada yang bercakap, budak itu tidak dapat. Cikgu, kita ajar dia langsung maju kan? Kita ajar dia langsung maju. Contoh dalam sini menerangkan. Dalam menerangkan itu ada penjelasan. Dia ada memperkenalkan. Dia sudah masuk di situ. Jadi kita ambillah yang TV yang sepatutnya yang dia dapat. Tapi terulang, ini saya kata ini adalah shortcut. Kalau cikgu rasa cikgu mau lagi TV1 ajar juga sampai TV2 sampai terulang. Saya katakan ini untuk memudahkan cikgu. Untuk dan penulisan RPH cikgu, jangan terus tarik dari sini. Ambil lagi keywords yang menerangkan. Kalau untuk sejarah, siapa yang mengajar sejarah? Ambil keywords yang pertama ini menerangkan, ambil sini gabungkan. Ambil objektif. Iya. Jadi bila budak itu dapat menjawab soalan latihan kita, dapat tidak di TV3 cikgu? Dapat kan? Okey. Begitu juga dengan TV yang menganalisis. Tulislah murid dapat menganalisis, masukkan di sini mana-mana. Kaitkan itu. Jangan setakat kita buat RPH, tetapi aktivitinya okey. Buka surat ini baca. Confirm objektif tidak tercapai. Langsung tidak dapat. Faham betul kan? Jadi kalau kita katakan menerangkan, buatlah aktiviti tentang menerangkan. Kita cerita berkaitan tajuk tersebut, konten tersebut berkaitan dengan menerangkan. Dan kita sudah tahu yang TV3 yang menerangkan ada mungkin dalam 5 orang contoh. Jadi soalan-soalan kita harus menjurus kepada budak yang 5 orang tadi. Jadi kita bila tentang menerangkan, kita minta ditanya, kita semua jawab dengan dia. Jadi dia masa dalam kita punya aktiviti itu sudah kita masukkan tentang menerangkan sama aktiviti. Boleh kan? Kemudian untuk yang menganalisis, yang kedua, kita mengajar seperti biasa, tajuk yang sama, tetapi yang berkaitan dengan menganalisis. Kita kaitkan, dia ada kesinambungan. Bila aktiviti itu tentang menganalisis, tentang menerangkan, dan terusnya tentang menilai, baru kita tengok kepada kita punya soalan. Okey, soalan dulu. Selalunya soalan yang kita bagi kepada pelajar berapa banyak? Berapa banyak soalan yang kita bagi latihan? Setiap hari berapa banyak? Yang hari berapa? 5. Okey. Cikgu, kita tetap juga tertakluk kepada 5-3-2. Itu kalau 10 soalan. Kalau 6 soalan nisbahnya tuan cikgu ni berapa? 27. Kalau 6 soalan 3-2 saja. Kalau dalam kelas skala. Jauh itu. Okey. Cikgu, latihan yang kita buat setelah kita buat RPH, setelah kita tahu objektif kita tentang yang berdasarkan menerangkan, menilai dan menjaga tadi itu, kita buatlah, kita rancang soalan. Soalan kita kena, kalau kita bagi 10 soalan, kita guna 5
3, 2. 5 tu untuk siapa? 5 tu untuk yang TP3, untuk pelajar TP3. Jadi soalan itu kalau yang TP3 tadi dia berkaitan menerangkan, soalan tu kaitkan yang tentang menerangkan. 5 soalan yang berkaitan menerangkan. Kalau kita sudah ajar, mau didapat tidak rasanya? Kan? Dengan bimbingan kah, dengan apa? Okey, itu adalah 5 soalan. Kemudian soalan sederhana 3. Kalau 10 soalannya 3 soalan. Jadi budak yang 3 tadi yang TP1, TP2, kalau lagi pelusuk kalau cakap, yang 3 tu dia boleh jawab tak tu? Jadi bukan setakat TP3, dia sudah boleh sampai TP4. Okey. Kemudian yang 2 soalan ini adalah untuk budak-budak yang pandai. Kalau dia sudah yang ini, kita boleh lihat semacam menilai atau mencanang idea soalan tersebut. Kalau saya faham, sekolah ini mungkin ada juga yang membeli buku soalan, dan ini untuk KP ya. Kalau membeli buku soalan, dia kata ada satu sekolah menengah, dia cakap, "Puan, kami sudah beli sekolah buku, ada sudah yang untuk buku TP3. Ini semua soalan TP4, ini semua soalan TP5, ini semua TP6." Tidak salah. Boleh. Saya kata tidak salah, tapi kenalah dia mengikut wajaran itu cikgu 532 yang dia buat di dalam kelas. Janganlah seksa budak untuk buat sampai 40 sampai 20. Masa tidak cukup. Dan kalau kamu buat latihan, tiba-tiba Nazir masuk, yang dia tengok sampai yang masa terakhir itu kamu belum buat rumusan, kamu tidak akan dapat skor 4. Dia akan turun. Dia termasuk yang itu, latihan itu. Jadi jangan dapat latihan terlalu banyak. Ada yang bercakap, kalau begitu Puan, dia nanti ibu bapa marah, sebab kita cuma ambil sikit-sikit. Tidak masalah cikgu, kan dalam pentaksiran itu ada pentaksiran sendiri. Yang pentaksiran kata kita tadi di dalam kelas. Mana yang betul itu kita kan yang 5 tadi, 5 kalau 10 soalan kan. Jadi kita ambil, kita bagi yang itu. Kita periksa itu saja dulu. Yang belum kita periksa, kita suruh budak buat latihan di rumah. Itu latihan di rumah. Okey. Sekarang saya kaitkan dengan perbezaan di antara PBD dengan ujian hasil akademik. Kalau cikgu ada buat soalan-soalan tersebut, ambil dalam buku lah kan, buku kerja. Kalau yang soalan 5 ni ataupun 3 tadi tu, kamu kasih warna dia. Kemahiran 1 ni kamu kasih warna biru. Untuk yang TP3, kasih warna biru. Maknanya kamu sudah ajar benda tu. Kemudian untuk yang 3 soalan yang sederhana, kamu kasih warna kuning. Untuk topik 1. Yang seterusnya 2 soalan yang harus tinggi, kamu kasih warna merah. Itu untuk topik 1, kamu biarkan. Seterusnya untuk topik 2 dan hinggalah topik 10. Bila ujian akhir sesi akademik, cikgu kena suruh buat soalan kan? Kena suruh buat soalan, select lah daripada yang cikgu sudah ajar. Jauh tidak perbezaan PBD dengan ujian akhir sesi akademik kalau begitu? Tidak berapa jauh kan? Sebulan sudah belajar. Bukan kita ambil soalan yang dari sana, yang dari sini, yang kita tidak menggunakan ini, kita punya yang menguji yang ini, berdasarkan pembelajaran ini. Memang budak tidak akan dapat cikgu. Memang tidak akan dapat. Kalau dapat pegawai cakap, yang orang kata yang itulah pelajar kita susah mendapat yang TV yang lebih tinggi. Kita ambil, tidak salah kan? Tidak salah, kita ambil benda yang sudah kita ajar. Memang itu yang sepatutnya. Faham tentang itu? Ada yang tidak faham? Jadi selepas ini, apa dia? Apa dia? Okey, selepas ini masih awal lagi kan? Masih awal lagi, selesai awal persekolahan. Kamu tanya cikgu, mana soalan-soalan yang kamu sudah bagi? Jadi budak tu pun sudah dapat, nanti masa pemeriksaan nanti ujian hasil akademik, kamu ambil daripada itu, select daripada situ. Kamu ada sikit berkali, tetapi masih memudahkan 5, 3, 2. Kalau itu adalah 10 soalan, kalau 6 soalan, ambillah 3 soalan yang mudah tadi untuk yang TP1, TP2. 2 soalan untuk sederhana, 1 soalan untuk yang susah. Katakan dalam buku itu ataupun dalam buku teks itu tidak ada yang soalan yang harus hebat. Cikgu buat soalan ataupun soalan yang tulis dari Bapak Nila. Rasanya tidak membebankan cikgu pun kalau berkaitan dengan menilai ataupun mencanang idea. Faham tentang itu? Saya? Okey? Okey, alhamdulillah. Kawan saya mengaji, kawan sama-sama. Seperti kamu. Ya. Saya selalu ikut tidur di rumah dia. Okey.
Okey. Ini adalah matematik sebelum penjajaran ya. Tapi bila penjajaran sekarang dia sudah kurang sikit. Tetapi dia tetap sama. Kita tengok 1, 2, 3 ada 9 jilid. Sekarang saya tanya cikgu. Berapa banyak cikgu punya kata agama Islam tahun 3? Berapa bab? Berapa bidang? Berapa? Berapa? Ada 7. Okey, dia ada 7 bidang contoh. Dalam satu bidang ada berapa topik? Ada yang Kemahiran tidak tentu. berapa? Okey, bagi saya satu contoh. Tidak semestinya. Al-Quran ada 2. Okey, kemahiran bertanya 1.1, 1.2 begitu. 1.1, 1.2. Betul? Begitu kan? Iya. Okey, baik. Kita akan tengok macam ni ya. Siapa datanya? Okey. Yang di depan itu adalah matematik. Saya akan balik di sini nanti. Yang depan ini adalah matematik, mana dia ada 7 ada 9. Untuk sampai bulan 6, agak-agak sampai topik mana? Sampai bulan 6, bulan 7 yang kita working in PPD pertengahan tahun. PPD bulan 6, bulan 7 ada berapa sampai mana? Sampai jilid mana? Jilid mana ada selesai? Siapa matematik? Siapa matematik? Jika bidang? Agak berapa? Berapa? Ada 8 topik. Okey. Kalau sebelum bulan 6 mungkin 4. Okey. Ada 4, ada 3, ada 5. Tidak salah. Okey saja. Jadi, kalau macam ustaz ni tadi, mungkin dia akan ambil sampai di 3. Sampai sini. Betul? Okey, baik. Betul tak tu? Sekarang saya mau tanya cikgu. Bukan ustaz lah, kita semua. Okey. Adakah cikgu membuat PPD begini? Ini adalah untuk ahli. Dalam kelas kita tu, ini adalah untuk ahli. Ini data untuk ahli. Ini adalah jilid 1. Dalam jilid 1 itu ada topik-topik ini. Kemahiran-kemahiran ini. Jadi cikgu boleh letak sama ada tanda begini ataupun terus simpan sini dapat 3 ataupun dia 2. Okey? Lepas itu kemahiran yang seterusnya 1.1.2 ni dia dapat 4, dapat 5, dapat 6 dan seterusnya begini. Sekarang ini penting, tolong tengok, jangan bercakap dulu. Sebab bila PPD tanya saya akan jawab benda ini. Boleh ya? Tolong keseluruhan ini untuk jilid 1 telah penguasaan dia berapa cikgu bagi? Ya. Sebab dia sudah dapat, jadi saya suruh dia diam. Okey, yang ini berapa? Agak-agak saya mau tanya satu-satu lah ni. Cikgu Zurin, cikgu dapat bagi berapa di sini? Untuk kali itu jilid 1 saja. Ya. Okey. Dalam jilid 1 ada tempat jilid kemahiran dia 1.1, 1.2, 1.3. Jadi semua ini ahli dapat pertama 1.1 dapat 3, 1.2 dapat 4 dan sampai 7. Ada yang dia tidak menguasai iaitu 1 ada 3 dan tidak menguasai dia berada di 2. Rumusan keseluruhan untuk jilid 1 untuk kita simpan sini. Cikgu bagi berapa? Berdasarkan ini. 5. Siapa bagi 5? Cuba angkat tangan. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa bagi 6? Angkat tangan. Terus. Siapa bagi 4? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa bagi 3? Angkat tangan. Yang tidak jawab tu berapa? Siapa bagi 2? Angkat tangan.
Siapa bagi 2? Siapa bagi 1? Siapa kira jawapan angkat tangan? Hah? Okey. Sekarang saya tanya dulu yang bagi 4. Kenapa cikgu bagi 4? Mesti ada reason. Sebab dia menyelesaikan masalah dan juga menguasai TP4. Penyelesaian masalah dia dapat TP 4. Yang bagi TP 5 tadi siapa? Okey, kenapa? Kenapa Ustaz? Secara keseluruhan tak lah semua. Cuma mungkin beberapa peratus yang dia kurang menguasai. Jadi saya bagi 5 lah. Okey, bagus. Siapa bagi TP 6 tadi? Kenapa cikgu? Sebab dia ada dapat 6, jadi ambil. Apa saya suka jawapan dia. Apa jawapannya? Dia ada pencapaian terbaik kan? Oh, dia ada yang dapat 6. Okey, bagus. Cikgu apa ni? Cikgu cakap tadi TP 3. Kenapa cikgu bagi 3? Yang lain dengar. Sebab ini kamu akan hadapi di dalam kelas. Bila sebagai contoh, murid ni apabila menambah, dia dapat TP 5 sampai dia di tahagi darab, dia TP 2. TP 2 kebanyakan lah. Jadi sebelum ini saya menggunakan average. Yang salah. Itu yang salah. Saya suka jawapan. Okey, baik. Terima kasih. Siapa mau bagi TP 1 dan TP 2? Angkat tangan. Cikgu, dengar sini. Ini sangat penting. Apapun jawapan cikgu sebenarnya tidak salah. Boleh. Cuma cikgu kena bagi saya justifikasi. Justifikasi di sini. Baik. Yang bagi TP 3 tadi, dia bagi TP 3 di sini. Sekarang saya tanya, dia mungkin ada yang membahagi, ada yang membagi dua, dia campur semua dan bagi. Itu adalah salah. Langsung tidak boleh. Tolong jangan bahagi, kau campur lepas tu kau membagi. Itu adalah salah. Jawab ni itu salah Ada lagi? Okey. Yang kedua, yang bagi TP 3. Cikgu, siapa TP 3 tadi? Kasih kau ni. Sekarang TP 5 ataupun TP 4. Siapa yang bagi TP 4 tadi? Ada kan? Okey. Sekarang dia bagi TP 4 ada dia yang begini. Cikgu, sekarang saya tanya. Cikgu pelajar ni, oleh kerana yang pertama mungkin dia 3, yang kedua dia 4, 5, 6. Masa kita mengajar, terutama matematik, ada pemeringkatan atau tidak? Ada kita sentuh tidak? Topik-topik lama itu bila kita masuk topik baru, dia ada tak ada? Pemeringkatan kan? Secara tidak sedar, kita kadang-kadang nampak budak itu berada yang 1.1 itu, dia sudah kuasai, sepatutnya dia bukan berada dalam titik itu. Betul? Okey. Itu adalah yang kata tadi yang TP 4 ya. Jadi, kalau cikgu bagi TP 4 kena ada justifikasi. Kalau cikgu bagi TP 5, kalau pada saya pelajar ini boleh TP 5 dan TP 6. Yang penting justifikasi dan satu. Bila nanti kita kena buat apa tu? Cikgu Rugaya, penjaminan kualiti, kita kena panggil. Dia akan tanya, kenapa bagi budak ini TP 6? Katakan kita bagi TP 6 atau TP 5. Kalau dia cakap, morning ini dengar, morning ini memang saya tengok-tengok dia memang TP 6. Saya tengok-tengok memang dia boleh. Cikgu Rugaya, Cikgu Zurin, Puan Azrina, tolong jangan terima alasan ini. Tidak penting. Tidak. Sebab kalau kamu ada ini, orang transit kamu boleh bawa begini berdasarkan harian pembelajaran. Ini orang transit saya. Ini adalah rekod saya untuk alih. Dan ini yang dia dapat. Berdasarkan ini, kenapa saya bagi 6? Sebab bila sampai di sini, dia memang sudah boleh. Kita akan tengok dan satu cikgu jangan lupa, PBD ada penilaian profesional dan sikap. Sikap pelajar, sosial pelajar, kita ada masukkan. Semua itu kita punya kan? Semua itu dari kita kan? Bukan daripada orang lain. Itu dari kita dan kita ada rekod ini. Kalau kita rekod, jangan terima. Kalau ada rekod, ada saja kita boleh terima. Ini untuk evaluasi. Okey, jelas tentang ini? Baik. Apabila kita buat ini, sama juga dengan yang jilid 2, jilid 3, sampai tadi kita buat jilid 5 atau jilid 3 kan? Sampai hujung tahun, inilah. Sampai pertengahan tahun, bulan 6 itu, bulan 7 inilah. Yang tadi jilid ataupun bab itu kita sudah tahu, si alif ini
atas ni. Fahamkah yang daripada ini bab 1, 4, 3, 4. Ini sampai bulan 7 sudah ni. Yang kamu mau kiin bulan 7 untuk CBD itu, inilah dia. Jadi daripada bab 1 sampai bab 4, sekarang kamu kena fikir lagi apa TP 1 dan TP 0 kena kasi masuk. Betul kan? Cuma satu kamu kena ambil satu TP untuk masukkan. Kalau peringkat Islam, kalau PSV. Okey. Kalau apa namanya ni? Kalau sains. Kan saya? Boleh kan? Okey. Saya agak-agak kalau ini berapa cikgu letak? 5. Yang lain ada lagi yang bagi yang lain? Okey. Ada yang bagi 5, ada yang bagi okey. Antara 5, boleh tidak 6? Boleh atau tidak 6? Boleh. Walaupun kita tadi ada permohonan profesional dan ada nilai, betul? Dan kita ada orang apa tadi ni? Transit. Kita ada itu. Itu wajib. Okey, baik. Sekarang saya bawa satu scenario. Sini cuma kamu tengok ya. Boleh masih bersama. Okey, cikgu cuma berdiri semua. Cuma berdiri semua. Cuma berdiri. Terima kasih. Siapa yang cakap terima kasih tu saya mau cek DVD dia nanti. Okey, kita terima kasih ni. Kita berdoa cikgu. Saya cuba dengan cikgu. Saya nampak tadi. Sebenarnya saya mau. Okey, baik. Cuba buat begini depan cikgu. Kamu hantar. Okey, pusing kanan. Okey, tarik nafas. Okey, lepas. Okey, tengok dulu di depan sekejap. Sekejap lagi selesai. Boleh dulu. Okey, sekejap lagi selesai. Okey, cikgu. Saya mau bagi satu senario dengan cikgu. Apabila cikgu meletakkan yang hujung tahun ataupun bulan 7 ataupun bulan 6, kita letak pelajar itu TV1 atau TV2. Dengar sini semua syaratan ni. Syaratan ni tidak mendengar. Sebab ini sangat penting. Bukan untuk saya tapi untuk kamu. Bila kamu letak ending dia TV1, apakah yang dimaksudkan dengan itu? Kamu bagi data dengan kementerian, bukan dengan kami. Ending dia di sini, cikgu. Di sini, kamu letak di sini adalah TV1 atau TV2. Sedangkan bukan percaturan khas, bukan ciri-ciri khas, bukan kehadiran. Jadi di sini maknanya bukan itu. Daripada bab 1 sampai bab 4, bukan itu hanya TV1, TV2 sahaja. Sebab itu kami letak di sini TV1, TV2. Itu menggambarkan apa, cikgu? Menggambarkan cikgu. Saya tidak jawab apa? Cikgu jawab sendiri kan? Menggambarkan diri cikgu. Bukan cikgu, bukan koordinasi yang suruh kamu lebih tinggi. Tetapi bila kamu persembahkan data begini, tiba-tiba satu di sini, sedangkan daripada awal tahun sampai pertengahan tahun, apa yang kamu buat dalam kelas, itu akan kenakan kamu balik. Sebab itu, kementerian, dia tidak akan kenal pun siapa cikgu Mas Nani. Tapi dia akan kenal data yang cikgu masukkan. Oh, ini subjek sains ni, dia belajar ni ramai yang orang TV1, TV2. Siapa cikgu dia? Dia zoom terus. Kemudian dia tengok, mari kita tengok dia punya SKP standard 4. Tengok standard 4 dia semua 90 ke atas. Cemerlang. Jadi cikgu cemerlang dari sudut apa sebenarnya? Dari sudut PDP kan? Jadi cikgu jangan letakkan diri cikgu berada di dalam satu keadaan yang membuat orang lain question mark dalam kepala. Ya? Bila kita letakkan di sini, ujung dia TV1, TV2, itu menggambarkan diri kita. Kita tidak berjaya pun bantu benak itu daripada topik pertama sehingga topiknya kelima tadi. Kalau dia memang tidak boleh, tidak apa. Yang penting ada justifikasi yang jelas seperti mana yang saya ulangan bila tadi. Tetapi kalau dia normal, cikgu fikirkan sendiri. Sebab itu kita katakan tadi, kita guna IRCA itu, kemudian kita buat objektif berdasarkan IRCA, kita tengok objektif kita supaya kita cepat sikit, kita gunakan, kalau bulan ini
2, kita target PCP 3. Bila kita buat latihan, kita gunakan EGA 532, kita ambil yang ada di dalam buku kerja ataupun di dalam buku latihan ataupun dalam buku teks. Lepas itu kita warnakan. Ujung tahun nanti kita tidak susah-susah, kita ambil yang sudah kita bagi, yang sudah bukan dasar. Tidak isu kan cikgu? Ada soalan? Nama apa cikgu? Nama saya Serta Siti Hadijah. Okey. Saya mau bertanya. Sekiranya seorang budak itu, murid dia ada masalah menulis tidak mau, dia normal, menulis tidak mau, membaca tidak tahu. Kita tidak membuat, setiap hari kita buat untuk mendapat perhatian pun tidak juga dapat. Benda itu sentiasa berulang. Apa yang boleh saya buat? Apa yang kita boleh bantu dia? Baik, cikgu. Begini, terima kasih. Soalan yang baik. Pertama saya mau tanya, adakah murid ini termasuk dalam pilihan? Tahun 4. Baik. Kalau dia boleh membaca, dia hanya boleh kenal sama huruf 4 yang adakah biar pun dia sama? Pembelajaran bahasa Melayu. Okey, baik. Baik, kalau kamu hadapi benda ini, kalau murid itu masih boleh dipulihkan, kita masukkan di dalam, kan kita dalam kelas itu ada yang kelas yang kita yang pandai, mungkin kita yang tepi lah. Yang tidak ada. dia ada masa nakal. Apa? Kalau itu ada cikgu Farizan. Kita tidak boleh bagi kepada dia semua. Kita tidak boleh. Okey, saya respon sedikit. Yang ini berkaitan dengan murid-murid begini. Yang ini adalah tingkah laku biasa, bukan tingkah laku luar biasa. Kalau pada saya, sebab bukan hanya murid tahun 4 yang mengalami ini dan bukan hanya satu kelas, tetapi hampir semua kelas ada perbuatan, ada habit macam ini. Jadi rasanya bukan luar biasa. Kalau yang dulu, yang sebelum ini sekarang maksudnya murid yang dikenal pasti oleh Ustazah Hadijah ini adalah murid tahun 4, betul? Jadi saya tidak tahu sama ada dia dalam mata pelajaran apa yang dia kenal pasti. Untuk kenal pasti sebarang kelemahan, kita tidak boleh ambil secara rawak begitu saja. Kita kena spesifikkan. Maksudnya spesifikkan, kita kena ambil tahu, okey, bila masa satu, bila masa kita kenal pasti budak itu. Dalam mata pelajaran apa? Contohnya dalam mata pelajaran bahasa Melayu lah. Saya ambil yang simple. Tetapi alhamdulillah untuk setakat ini pembelajaran bahasa Melayu tahap tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 telah diambil tindakan oleh guru bahasa Melayu mata pelajaran itu, yaitu Cikgu Abni dan Cikgu Rosna. Mereka buat pemulihan sendiri di dalam subjek itu mengikut kemahiran yang mereka kenal pasti. Itu jawaban dia. Tetapi sekiranya ada tingkah laku yang luar biasa sangat-sangat, ada guru yang memaklumkan kepada saya. Kalau dia ada macam gangguan di dalam pembelajaran, di dalam kelas, ada guru yang memaklumkan kepada saya, jadi saya tahu, saya akan memberi respon, kita lihat dulu perkembangan dia macam mana, baru kita ajukan. Sebab kalau yang sebelum ini kita senang sikit, kita ada guru pemulihan khas. Maksudnya dia lebih memahami simptom-simptom. Murid ini kelemahan dia sama ada di dalam pembelajaran ataupun memang dia awal ada masalah lah. Maksudnya tadi kita rujuk kepada 3 yang itu. Kemahiran kelemahan dia yang berkeperluan khas itu. Okey, kita tidak akan sentuh lagi kehadiran. Kalau saya, sebab saya ialah di bidang kurikulum. Okey, kalau yang kehadiran itu saya minta rujuk kepada PKM untuk dia ambil alih apa intervensi supaya murid
Okey, itu jawapan saya. Tetapi kalau yang untuk itu saya cakap. Dia pun marah sudah. Okey, yang untuk masalah yang begini, untuk sekarang ini kita tidak ada guru pemulihan khas, terutamanya untuk tahap 2. Kita tidak ada guru pemulihan khas. Itulah sebabnya kenapa ketua panitia itu menjadi leader di dalam mata pelajaran itu. Bincangkan, maklumkan, guru mata pelajaran maklumkan kalau tidak dapat ambil inisiatif, mungkin kita ada banyak kaedah pendekatan untuk murid-murid ini. Walaupun dalam satu kelas itu bukan 1 orang yang kita pikir, 30 orang, dan kita memang orang bilang stres lah menghadapi budak begini. Tetapi tolong ambil langkah, kalau dari segi akademik dia, ambil langkah buat catatan. Macam yang Puan SIS 11 kita maklumkan tadi, itu adalah antara isu awal kita ambil sebagai kita punya untuk buat penambah baik di dalam PDPC kita. Ambil senarai nama murid itu siapa-siapa, saya percaya bukan 30 orang juga semua yang begitu kan. Ada 2 orang atau 3 orang lah. Jadi kamu keluarkan, baca dia punya cara pembelajaran itu macam mana. Itulah guru mesti mempelbagaikan kaedah pengajaran juga. Bukan mau mengajar, tapi itu adalah yang biasa sudah. Kita sudah dengar dari awal kita ambil latihan perguruan. Okey, tapi kalau kes-kes yang begitu, untuk makluman Ustazah Hadijah, okey, ambil sahaja catatan. Jadi kita boleh berbincang mungkin kalau guru mata pelajaran bawa kepada peringkat panitia dulu, kemudian kalau tidak dapat diselesaikan di peringkat panitia, bawalah ke peringkat pentadbiran, iaitu saya fikir kurikulum. InsyaAllah kita akan bincangkan kalau sekiranya murid itu betul-betul memerlukan, dia memang berkeperluan khas, bukan juga senang-senang kita mau labelkan, tidak. Kita akan sarankan apa proses-proses yang akan kita buat untuk murid itu. Dan yang paling utama, kita akan panggil ibu bapa dia. Tetapi harus ingat, bukan bunda mau panggil ibu bapa suka-suka. Guru tersebut kena sediakan evidence. Maksudnya ada ambil gambar pelakuan dia, kerja yang dia tidak buat, atau tulisan dia macam mana. Itu paling penting. Berarti di situ menjurus kepada semua murid itu punya apa. Sebab tugas kita sebagai guru sudah selesai. Kita memang mengajar mengikut yang kita buatlah. Okey? Jelas? Okey, terima kasih Bu Habib. Cuma saya ingin bertanya, sebab ini pengisian data. Jadi, ya, dalam pengisian data, sebab kita fokus kepada kebijakan. Sebab BPD rasional ya, memang KPI BPD kita mau sifatkan satu. Yes. Tapi jangan risau cikgu, kita bukannya mau juga yang terus kita letak mati, dia tidak dapat pun kita akan ganti dia bukan. Puan menjelaskan kita Puan, oleh kerana ini legislasi, jadi dicarangkan kepada segera berikan bukan untuk segera ya, dia banyak membantu karyawan murid yang selama berlaku di sekolah kita ni kita jarang buat prestasi sosial. Jadi saya jarangkan kepada pentadbiran untuk mewujudkan dialog prestasi sosial dan teruskan pengurusan sosial dan sustainable lah. Dipromosikan oleh guru besar, Kementerian HEM, Guru dan Guru kelas konferensi tadi lah. Jadi hal-hal berkaitan dengan sosial dan disiplin itu kita bawa kepada dialog prestasi berkenaan. Terima kasih. Terima kasih. Okey, baik. Tapi cikgu macam ni lah ya. Dalam satu kita ni, kita jadi cikgu kan. Kita kalau boleh kita harus pandai, betul kan? Tapi apa yang kita hadapi kadang-kadang di luar kemampuan kita, sebab kita tahu mata pelajaran itu ada berbeza. Satu, kalaulah kita memang yang budak kita mengajar macam mana pun tidak boleh, kita ada letakkan itu pentingnya handphone tadi. Kalaulah contoh TOP dia cuma dapat 0 markah,
hujung tahun dia dapat 10 markah. Itu sudah kerjaan dari cikgu. Faham kan? Faham kan? Okey. Jadi Puan, prestasi guru itu sendiri macam mana? Prestasi guru. Kan cakap tadi kalau satu tidak ada budak tidak ada. Sekarang saya tanya cikgu, adakah satu orang itu sudah mau cikgu? Tidaklah kalau dalam beberapa orang di kelas itu begitu. Okey. Yang tidak okey ini mungkin dalam 2-3 orang. Tapi yang okey yang boleh kita gerakkan dari TV 1 kepada TV 2 mungkin sudah 10 orang. Yang lain lagi ni yang sampai TV 6 sudah ini. Cuma yang sebilangan kecil ini dia ada. Itu dari segi prestasi kita ada justifikasi bila buat dalam prestasi. Cikgu kena katakan itu. Inilah masalah pelajar. Dan dia akan tengok. Kalau cikgu mengajar sains, dia tengok juga dengan agama. Dia tengok juga dengan matematik. Dia tengok dengan biak. Ada pelajar yang sama. Sekiranya pelajar yang sama, rasanya tak biar tidak isu pun tentang itu. Tetapi kalau dia pelajar yang berbeza-beza, itu yang akan menjadi pertanyaan kepada orang lain. Boleh menjawab tentang itu? Baik. Cikgu Ustazah Nisa boleh? Jadi why Okey. Kalau why itu, mungkin why yang cikgu ini, cikgu cuma satu orang yang cikgu tidak dapat pulihkan. Tetapi yang lain boleh kan cikgu? Jadi kelompok itu diasingkan kan? Jangan biar di situ, tetapi nanti ada justifikasi. Untuk dia tidak ada justifikasi. Kalau dia tidak dapat kepada TV yang sepatutnya. Jangan risau cikgu, itu bukan dalam cakap aku mesti ini. Jangan, bukan begitu. Kita memudahkan cara pertama tadi. Sebenarnya IRCA ini sama macam yang kita mengajar lah. Kita mengajarkan, kita ada 3 objektif. Lepas mengajar, kita kena pasti badan ini masih belum dapat. Okey, apa aku punya intervensi untuk ini? Apa aku punya yang refleksi kan? Dia tidak dapat apa yang kita perlu buat. Itu boleh. Tapi dia untuk lebih khusus lagi, kita guna IRC supaya kita dapat kenal pasti apa betul-betul masalah pelajar tersebut. Okey? Okey. Bila kita cerita tentang ini, boleh tak cerita? Di belakang sana boleh apa? Oleh kerana kita sekolah rendah, memang kita fokus kepada pentaksiran bilik belajar. Bila pentaksiran bilik belajar, dia ada formatif dan sumatif. Kalau formatif, ini keliru juga untuk pembelajaran dan sebagai pembelajaran. Untuk pembelajaran, kita punya latihan harian, kemudian tugas mingguan, soal jawab, itu dinamakan untuk pembelajaran. Sebagai pembelajaran, pentaksiran diri dan pentaksiran akan sebaya. Cikgu siapa tadi itu? Music kan? Cikgu music. Apa yang dikatakan pembelajaran sebagai pembelajaran? Sebagai pembelajaran, boleh saya tahu? Sebagai pembelajaran. Yang saya terangkan. Yang pembelajaran apa? Apa yang cikgu faham tentang sebagai pembelajaran? Apa yang mereka sudah pahami untuk hari itu. Apa yang kita sampaikan, itulah pembelajaran. Apa yang orang baru belajar. Okey, terima kasih. Dia betul, tetapi saya perlu kasih kita cikgu. Sebenarnya dalam pentaksiran bilik belajar ada untuk formatif. Dalam formatif ada untuk pembelajaran dan sebagai pembelajaran. Sebagai pembelajaran, yaitu contohnya soalan-soalan pentaksiran diri dan pentaksiran akan sebaya. Contohnya, saya soalnya dia soal saya, ataupun macam yang saya katakan tadi, ada buku pilihan, kita cuma pilih 532. 532 itu kita ambil yang soalan yang banyak 40 itu kita suruh dia buat sendiri. Itu yang dikatakan pentaksiran diri. Boleh paham kan? Cikgu yang cantik bertudung siapa nama? Siapa nama dari mana? Bukan cikgu saya. Baik, cikgu Siti. Sekarang sains dan matematik. Sains dan matematik. Cikgu boleh terangkan kepada saya pentaksiran formatif yang berkaitan dengan untuk pembelajaran. Contoh, bagi contoh. Pentaksiran formatif untuk pembelajaran. Iya. Okey. Latihan matematik apa? Macam mana? Latihan matematik. Lagi? Soalan latihan. Itu. Soalan latihan. Okey. Kalau apa kan cikgu betul lah tu? Baik kan betul. Okey, di sini saya
formatif yang selalu kita buat untuk pembelajaran, yaitu latihan harian yang cikgu buat hari-hari kepada anak itu disebut ujian untuk pembelajaran. Sementara yang cikgu siapa tadi tu? Cikgu Airani kata tadi adalah sebagai pembelajaran. Saya pun keliru sebelum ni. Untuk pembelajaran, sebelum pembelajaran. Apa beza dia? Satu, latihan yang kita buat dalam kelas. Yang satu lagi, dia buat sendiri atau gerakan sebaya. Ya. Ini adalah dalam bilik darjah. Satu lagi sumatif. Sumatif ini adalah tentang pembelajaran. Ini boleh kita kaitkan dengan ujian akhir sesi akademik ataupun peperiksaan. Ya, betul. Jadi antara dua ni selalu kita dengar saya kan, tapi kita tahu beza dia. Mana tahu nasib nanti masuk kelas kamu dia bertanya. Sekurang-kurangnya kamu tahu tentang ini. Jangan cakap tidak tahu. Pentakdir sudah bagi ruang untuk apa? Pendedahan jika mengingatnya. Apa itu sumatif, apa itu formatif, apa itu DSKP, apa yang ada dalam DSKP. Kan? Setiap hari-hari kita benda yang sama. Baik. Ini adalah surat daripada kementerian, masih lagi digunakan berkuasa. Ini rujukan dia. Belum lagi ada pembatalan yang mengatakan pemasukan amalan peperiksaan pertengahan akhir tahun bagi murid tahap 1. Maknanya tahap 1 itu tidak dibenarkan untuk ada peperiksaan. Dia sepenuhnya adalah PDD. Jadi setakat ini belum ada pembatalan dengan surat puncak kuasa ini, dan kita semua tertakluk kepada ini. Kalau ditanya, ibu bapa bertanya berkaitan dengan ini, maklumkan rujukan adalah ini bilangan 100, satu itu masih berkuat kuasa dan kita berpegang kepada ini. Ya, kenapa tidak ada pemeriksaan? Oke? Boleh skip ini? Tolong jawab untuk anda baca. Sebab ini terus kepada PPD. Ada di resmi. Sudah? Kalau sudah nanti tolong jawab. Okey. Ada soalan? Ada soalan? Kalau tidak dapat soalan saya jawab, saya akan bawa soalan ini ke atasan dan saya akan bagi jawapan secepat yang boleh. Dan satu lagi macam soalan Ustaz Hadiza tadi, kalaulah juga buat dalam penantian dulu. Kalau dalam penantian tidak dapat selesaikan masalah itu, panggillah pegawai daripada PPD, Ustazah Salina, dia akan membantu. Kalau subjek-subjek yang lain, kami ada, panggillah SIC yang berkaitan, mula-mula selesaikan dalam penantian dulu. Kalau dalam penantian tidak selesai, kenapa tidak boleh? Semua tidak dapat? Jadi macam DPDT ni, kita tak boleh nak soalan. Okey, tidak dapat. Nanti saya bagi yang apa? Nanti saya share dengan ada yang bincang punya apa? Dia macam membina soalan. Okey. Kalau yang ada subjek yang ada SIC, mula-mula kamu buat duduk di dalam penantian. Kalau tidak settle, panggillah buat surat, minta bantuan kepada SIC untuk bersama-sama buat. Itu peranan SIC, ya. Dan itu juga peranan pegawai-pegawai yang di PPD, contohnya untuk agama, itu pun dia sama. Kalau masih tidak dapat, okay, boleh gunakan itu. Okey, ada soalan? Okey, silakan. Soalan yang terakhir. Bagus. Ini tentang markah PPD pemulihan dengan markah kelas perdana. Sebagai contohlah, sebagai kelas untuk merujuk pada markah, adakah kami merujuk markah yang pemulihan itu daripada pemulihan ataupun kami buat markah sendiri, PPD sendiri berdasarkan kami? Saya tanya cikgu, ada perbezaan yang macam mana? Adakah yang markah pemulihan itu lebih baik daripada markah cikgu?
Ya, saya issue. Di mata kami yang Ya, yang bersama dengan kamu. Kalau dia tanya, katakan TV 1, TV 2, dia tidak gerak-gerakkan, katakan 5 orang. Jadi kenapa justifikasinya 3 orang adalah wanita pemulihan. Simpan. Ada lagi? Dan yang saya tahu kalau pemulihan ini dia ada ujian kan? Dia ada ujian khas. Dia bukan yang suka-suka yang untuk kita meletak dia selama dia pemulihan atau tidak. Dan dia ada kota juga. Ya. Sebab berdasarkan kelas. Bukan semua murid yang melemah kena hantar pergi pemulihan. Ada bantuan guru pemulihan. Guru pemulihan sekarang ni saya sudah tanya, tapi belum itu daripada yang SPS lah sebenarnya. Tapi memang sudah dimasukkan di dalam mesyuarat supaya kita turunkan ada beberapa sekolah. Sekolah ni dapat tiada. Yang tiada setakat ini kita punya kekosongan guru 4 orang. Ada sudah yang masuk. 4 orang. Kemudian yang minggu pun kita 1 orang tidak pilih. Sebab minggu ni ada interview myself untuk membantu guru. Kalau tidak siap saya terbatas dapat. Saya tidak tahu. Itu saya nak pakai Membantu guru maksudnya yang membantu kita di NDM. oh ini data. Baik, ada soalan cikgu? Kalau tiada, terima kasih di atas kebersamaan. Minta maaf bagi ada cerita saya. Saya semua tanya yang awal-awal sebenarnya yang headcount. Okey. Headcount kita pakai titik kan? Ya. Kalau yang kelompok 6, DOB dia dimakan. Kalau headcount. Kalau headcount tidak semestinya bila kita letak di sini di apa? Itiakan ataupun apa? Teori. Kalau teori dia 6 lah. DOB dia kelompok 6 adalah dalam titik dimakan. Oh, ini cikgu masukkan yang ARCA. Yes. Okey, kalau ARCA, okey, yang 6 ini dia ada yang 5. Dia orang ni kenapa headcount? Headcount di sini lah. Memang kita kena buat keseluruhan Jadi- satu sekolah. Jadi DOB dia orang yang kelompok 6 tu ialah dimakan Ya. ataupun boleh rendah. Boleh rendah, tapi memang kita ada setengah pelajar begini. Bila kita letak sini di 6, sebab kita sudah tahu kita tahu kebolehan dia. Kita bukan hanya tengok kepada yang soalan-soalan ataupun latihan yang kita beri, tetapi kita nampak potensi. Katakan di sini kita letak tinggi 6, tapi dia di sini tinggi 3. Boleh? Tidak isu. Sesuai kalau itu Malaysia sudah DOB dia sudah ini kan apa? Sudah 5. Okey. Kita memang ada saja OTI dia, kalau kamu target OTI dia di sini 6, di sini yang pertama tidak ada isu. kalau ada faktor yang macam dia bernama OB Jangan. Kemarin ini berlaku dengan sekolah menengah. Dia ini yang sekolah menengah dia SPM. Dia punya TOB 38. Tiba-tiba dia punya ITH cuma 40. Dia cuma target 40. Terus, okey, ini jujur. Pertama kali saya nampak PPD menangis. Pertama kali saya nampak bila semua orang sudah balik, saya pergi jumpa dia. Saya cakap, memang ada sedang nampak lain. Saya cakap dengan dia, tuan kawal diri. Dia cakap, saya sedih. Sebab dia kata, mustahil dalam masa 1 tahun hanya buang markah. Bayangkan 38 bukan 40. Sepatutnya 38 itu dia budak kembali dapat 70. Lepas tu satu lagi dia simpan markah panggil TOB punak tu 36. Tiba-tiba OTI dia letak 27. Nampak kan? Nampak kan? Seolah-olah dia sasar sebagai Dia kontenkan diri dia sepatutnya dia sendiri. boleh kena tinggi begitu. Jadi sebab saya bersama dengan tuan PPD kita ni, saya sama-sama dengan dia di JPN. Yang isu-isu dia lalu yang macam dia bercerai dengan isteri dia masa tu, saya tidak nampak dia menangis tau. Tapi kemarin pertama kali saya nampak dia menangis. Dia kata dia sedih sebab pengetua sendiri tidak kuasa mengungkap kau. Jadi ini saya ceritakan ini bukan saya bukan orang lain.
Saya cuma cakap kalau murid itu berada di dalam TP 4 terus kamu TP 3 saja, ya kamu sangat tinggikan itu. Sebab itu, setiap bulan saya buat pemeriksaan semakan untuk perekodan PBD itu. Supaya tidak ada lagi makan terbang yang main agak-agak atau pemerhatian agak-agak. Kerana di dalam perekodan PBD itu, pada awalnya saya memang mahu dan wajibkan daripada 1 hari bulan sehingga 30 hari bulan. Tetapi saya memberi kelonggaran juga kepada mana-mana guru yang mahu buat ataupun memberi perekodan itu seminggu-seminggu. Maksudnya dia akan ambil buat catatan seminggu sekali. Tiada masalah. Tetapi yang lebih baik ialah setiap hari. Sebab sepatutnya kita buat pentaksiran itu pada setiap hari. Biarpun dia sama ada peningkatan atau tidak ada peningkatan, situlah kita boleh cungkil, gali apa isu dia. Itu sebenarnya. Jadi kalau boleh di dalam IRCA ini headcount dan intervensi itu biar dia seiring. Maksudnya daripada data mentah kamu itu data yang betul-betul, tetapi kita sebagai guru kena doakan yang baik-baik untuk murid kita. Mesti kita buat sedikit peningkatan, tidak banyak, sedikit pun boleh. Jangan kurangkan ataupun jangan bagi dia pegun dekat situ. Jangan cakap, budak ini selalu tidak hadir. Budak ini memang begini gayanya, perangainya. Kita sebagai guru tidak boleh bawa emosi kita. Kerana kita itu adalah periuk nasi kita dan juga kita punya saham akhirat yang akan ditanya di kemudian hari. Di sini tidak. Oke, saya minta maaf. Saya ini bukannya pandai ataupun mengada-ngada pasal ni bab-bab agama ni. Memang saya kurang. Tetapi itulah dia. Kita ni sebagai pendidik saham akhirat yang akan kita bawa. Jadi kalau boleh kita maksudlah semua murid yang kita ajar itu akan beralih kepada yang lebih baik. Jadi maka tu janganlah simpan kepada walaupun budak itu mungkin 3, tapi budak ni selalu pemalas, selalu melawan. Perangainya begini. Bagus aku simpan individual lah. Okey? Kalau boleh janganlah. Kita targetkan dia yang paling tinggi. Kalau tidak dapat dicapai pun apa boleh buat. Yang penting kita ada usaha. Itu saja. Terima kasih Pak. Okey. Saya tanya sekali lagi, ada soalan dari sebelah sini? Ustazah siapa? Hadiza, ada soalan? Hadiza. Apa tu? Ini siapa? Aminah. Ada soalan? Tiada? Ada tu ada. Dari sebelah sini ada? Itu sama. Okey. Baik. Yang di sebelah saya itu siapa nama? Saya mau. Shirley. Siapa? Shirley. Oh, Cikgu Shirley. Yang cantik Cikgu Shirley. Okey. Ada soalan Cikgu? Tiada. Okey. Cikgu BI di ujung Rafila. Ada soalan? Tiada. Terima kasih mendidik Kimi ya. Kimi pernah juga ya. Sempatkah Kimi berada? Sempatkan. Okey. Lagi yang Cikgu perkhidmatan ada? Ada soalan? Tiada. Cikgu? Cikgu apa ni? Cikgu Nuris? Alhamdulillah. Kalau tidak ada,
terima kasih sekali lagi kepada Tuan Ramsi Ani, pegawai SIDC Plus Pejabat Pendidikan Daerah Kuarang, yang mana telah sudi untuk hadir dan berkongsi dapatan-dapatan terbaru tentang IRCA, dan suatu ketika dahulu disebut headcount. Jadi jelas dan tidak jelas sekiranya kalau peratusannya kita dapat 70%, kurang-kurangnya dapat membantu kita. Tetapi apa yang penting, kolaborasi bersama rekan-rekan guru yang lain. Jadi kita khususkan buat satu tapak ataupun berbincang dengan rekan-rekan untuk tujuan IRCA dan lebih kurangnya ya. Baiklah, sebelum kita sampai ke penutup, di sini pihak sekolah ada sediakan sedikit cendera kenangan kepada penceramah kita. Jadi sebelum itu saya silakan Puan Rulaya ada diiringi oleh Puan Azrina serta saudara saya Ibu Muhammad Zuri untuk hadir bersama-sama. Kita akan mengambil gambar. Jadi dipersilakan pegawai ya, yang telah bersusah payah dan untuk hadir, Puan Ramsi, untuk menerima penghargaan daripada pihak sekolah karena telah bekerja sama dan untuk maklumat tuan-tuan yang baru hadir, sekolah kita adalah sekolah yang pertama didedakan dengan hubungan IRCA. Walau macam mana pun ada ustaz kita akan ambil gambar dahulu sebagai pembuktian kita berada di bengkel kali ini. Jadi kita seperti kemarin kita bergambar ya. Oh iya, jadi kita akan buat laporan kita buat laporan akan bahkan
Cicit apakah? Luar biasa. Selfie cikgu mana? Iya. Boleh selfie? Iya. Mana ni? Okay, ni last. Okay,